Salam Malaysia. Saya Lim dari Sungai Petani. Baru saja ada seller nak jual duit shilling Cina ini. Seller macam ada buat homework dan terus tanya tawaran tertinggi saya. Malah dia bagi apa yang dia sudah Google. Bukan main, harga Google ratusan ribu USD. Kalau tukar RM, ia sudah cecah 1 million. Harga tinggi macam ni, saya kena berhati-hati. Kalau tersilap beli, bankrupt saya. So, saya zoom in, zoom out, cek duit shilling ini dengan teliti. Akhirnya saya dapati duit shilling ini adalah palsu. Jadi saya reply seller itu, duit shillingnya palsu. Tapi seller ini macam tak percaya saya. Dia masih nak minta penjelasan saya lagi. Malah dia syaki orang tukar koin dia. Dia bagi tahu koin ini adalah hadiah dari Tun Tan Cheng Lock. Ayah, saya cuma pembeli wang lama. Saya tak kisah duit shilling ini datang dari mana. Apa yang penting tu adalah duit ini mesti tulen dulu. Dan juga duit shilling ini boleh bawa keuntungan. Kalau fake coin, saya tak akan beli. Sekiranya ia tulen tapi tak boleh bawa keuntungan, saya juga tak akan beli. So dalam dunia wang lama, ia macam dunia perniagaan. Dealing tak boleh ada unsur paksaan. Anda tak boleh paksa saya beli wang lama anda. Begitu juga saya tak boleh paksa anda mesti jual wang lama anda. Last, nak tanya anda semua, duit shilling dragon ini betul ke palsu? Bagi jawapan di komen. Terima kasih.